Would you rather satu sekolah tahu pasal awak ataupun tak ada orang kat sekolah kenal awak? Satu sekolah tahu pasal saya sebab saya nak conquer sekolah tu. Okay, would you rather ada first love dekat sekolah ataupun tak ada siapa minat awak kat sekolah? Ada first love dekat sekolah sebab saya Johan. Nombor 3, would you rather buat connection dengan pengawas ataupun buat connection dengan cikgu? Buat connection dengan cikgu. Kenapa? Sebab saya rasa cikgu lagi powerful daripada pengawas. Would you rather tak ada kawan tapi orang hormat ataupun ada group yang satu sekolah benci? Ada grup yang satu sekolah benci. Sebab saya rasa benda tu epic and akan jadi legacy dekat sekolah. And last one, would you rather buat kawan dengan budak kelas depan ataupun buat kawan dengan budak kelas belakang? Saya rasa dengan budak kelas belakang kot, sebab diorang lagi open and boleh menerima baik buruk daripada kita juga. And diorang sempoi budak kelas belakang.